Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in this video, hari yang ketiga, saya akan cakap ataupun saya akan explain regarding tentang OHLC candlestick. Apakah maksud OHLC ni adalah, okay, O stands for, macam sekolah pula, open. Lepas tu H adalah high, L adalah low, dan C adalah close. So di dalam candlestick ni yang korang nampak hijau merah ni, dia setiap satu candle ni dia ada dia punya jalan cerita ataupun orang panggil sifat-sifatnya. Di mana kalau kita tengok warna hijau ni, kita nampak harga ni menaik betul. So bererti harga tu bermula open pada contoh ini apa ni, time frame H1. So contoh pukul 9. Pukul 9 dia start di sini. Dia open cun-cun pukul 9. Terus dia buka candle tu dekat situ. Lepas tu tak tahulah, mungkin dia turun naik turun, tiba-tiba mungkin sampai sini macam tu. Sap pap macam highest ni. Lepas tu dia turun macam tu. So possibility kalau kita tengok di sini H1 kita tak nampak. So that's why ada time frame yang lain kan. Tapi di H1 ni harga tu kalau kita tengok dia open dekat sini OH. H tu apa? High. The highest ataupun the paling tertinggi ataupun harga yang paling tertinggi pada pukul 9 adalah di sini betul. So ini kita dah tahu ini open. H LD dekat mana? Low di sini. Paling low. Lepas tu dia close dekat sini. So kita kena fahamkan sifat-sifat ni. Dan kalau korang perhatikan semalam ataupun yesterday ataupun video yang pertama saya ada ceritakan tentang SNR. Betul. Hari yang first day dah saya bagi tahu tentang SNR. So di dalam OHLC ni, di dalam sifat-sifat candlestick ni, dia kalau korang fahamkan, H1 memang kita nampak menaik, tapi kita tak tahu di lower time frame possibility dia buat macam ni. Possible macam ni. Faham tak? Dia ada membuat turun, naik, turun, pop. Tapi dia masih lagi bullish. Tapi again di lower time frame possibility ada peluang sell juga, ada peluang buy juga. So that's why saya cakap, janganlah terlalu nak tengok sebiji candle ni buy. Kau nak buy, nampak sebiji buy apa pula ni, di junam pula. Nampak berapa candle ni 1, 2, 3. Lepas tu tiba di junam. Nampak kenapa? So that's why saya cakap ni, contoh ni harga tu naik, okay, orang cakap buy ni, tapi kenapa dia junam? Kenapa? So that's why saya cakap, jangan dulu. Jangan terlalu nak tengok warna candle guys. Jangan guys, please. Sebab apa? Sebab ini adalah permainan mata. Candlestick adalah permainan mata tau. Di mana kalau korang nak buy, janganlah ikut nampak hijau follow buy. Kadang-kadang okay, dia macam ni tau. Kalau korang ubah color semua warna biru ke hijau ke, tak jadi masalah. Boleh. Okay, saya ubah aja. Saya ubah. Tengok ni, dia takkan berubah guys. Dia takkan berubah. Bull candle, kita ambil merah ni lah. Warna hijau. Mana hijau ni? Okay, nampak? Adakah sifat-sifat tu dia berubah ataupun tidak? Jujur saya cakap, kalau saya macam ni masih lagi sama guys. Tapi janganlah guna line chart. Sebab line chart ni dia tak nampak, dia tak jelas. Ni contoh kan, ni dekat bawah ni ada support. Dekat line chart dia hanya tunjukkan dekat sini je. So that's why saya tak suka guna line chart. Jujur saya cakap, saya tak suka. Sebab apa? Dia tak detail. Indikator tu tak detail. Candlestick ni adalah secara detail guys. So ni, mana berubah dia punya sifat guys. That's why tadi kenapa saya sell. Okay, jap mati dah. Mati shell kotor saja. Di sini ni dah. Ni, saya memahami sifat-sifat candlestick tu. Nampak okay, dia tengah menurun, betul. Dia tengah menurun. Lepas tu saat naik turun. Tiba-tiba saat dia naik laju dan buat penurunan laju. 1. Dia naik laju, momentum buy, dan momentum sell 2. Apa benda ni? Masuk balik, entry sell berapa ratus pip, settle, tak jadi masalah. So dah settle lagi, diam lagi. So tunggu lagi setup. So itulah, that's why saya cakap, jangan terlalu nak tengok sebiji ni, nampak sebiji biru ataupun sebiji buy, kau nak buy, nampak dia junam lagi. So kena fahamkan sifat-sifat candlestick tu. Ingat,
Bukanlah candlestick ni yang menggerakkan. Yang menggerakkan market ni adalah pelabur. Okay, pelabur ni lah yang kita kena ikut. Okay, janganlah terlalu taksub dengan okay, nampak je pattern engulfing sell, sell terus. Jangan. Sabar bang, sabar. Relax. Kalau semudah macam tu, saya sendiri pun tak payah nak ajar korang semua lagi. Sebab saya di sini memang bagi tahu sejujurnya, reality trading ni bukanlah semudah apa yang kita akan nampak. That's why saya cakap, janganlah malas nak belajar, janganlah malas untuk memahami pergerakan market ni. That's why saya cakap lagi sekali, feel the beat of market. Okay, of market. Di dalam H1 kita tahu, okay, mungkinlah untuk buy betul, tapi di lower time frame dia akan macam ni. Kita tak nampak. Contoh kita ambil lah H1, kita ambil lah ni yang baru ni, pukul berapa ni? Ini saya bagi vertical line sini. Pukul berapa tadi? Pukul 4. Okay, di dalam pukul 4 ni, cuba you tengok. Di H1 kita nampak apa tadi? Dia hanya sebatang je junam. Tapi di lower time frame, cuba tengok, ada ke tak harga tu naik? Ada. Ni kenapa dia naik? So berarti harga tu open dekat sini dulu, open. Lepas tu the highest adalah dekat sini. Dan the lowest dekat mana? Lowest paling bawah adalah sini. Dan dia close dekat sini, cun-cun. So bentuk candle tu dia akan bentuk dia macam ni. Tak percaya? Cuba tengok H1. Simple je guys. Tak percaya, tengok H1. Nampak shadow dia panjang kan? Nampak tu, shadow dia panjang. Nampak shadow dia panjang bawah tu. So that's why saya cakap, tengoklah pecahan-pecahan harga tu. Ya betul, kita nak tengok H1 tu, kita nak swing, tak jadi masalah. Tapi M1 ni, kenapa saya lebih suka memilih untuk M1? Sebab current market price bergerak je sikit ni. Movement macam ni je dah 200 pip guys, 200 lebih pip. Dulu, ini baru 30 pip dulu, di taman harga 1000. Sekarang market dah mahal, minyak pun dah naik. Okay, so bagi saya, korang kena ikutlah market ni. Bukannya market naik ke kita. Kadang-kadang orang cakap, sir, aku punya SL 40 pip. Come on bro, this is not, tak ada lagi guys. Dalam market sekarang ni, this is not, no. Market takkan pandang kita. Kita susah nak dapatkan zone 20 pip. Dulu 10 pip, 20 pip memang senang. Sekarang ni jujur saya cakap, my SL lah 80, 90 pip. Kadang pun boleh 100 pip, bergantung kepada market lah juga. Tapi jujur saya cakap, minimum adalah 80 dan sampailah 100 lah bagi saya. Okay, so itulah. Zone pun bagi saya 50 ke 60 pip. Zone sahaja 50 ke 60 pip. Okay, so pun insyaAllah guys, I'll see you guys in the next video. Besok lagi kita jumpa, hari yang keempat insyaAllah. Assalamualaikum, bye bye.